Udin, hari ni saya nak berlakon jadi bakal menantu saya. Baik, Nasir. Saya akan cuba memainkan peranan tersebut. Jangan cuba, awak memang bakal menantu saya sekarang. Baik. Saya bakal menantu awak. Bagus. Sebagai bakal menantu, bila datang rumah orang tua, kena pandai berbudi bahasa. Saya setuju. Jadi cuba berpantun. Pergi ke pekan membeli jamu. Hai, saya menantu. Pantun apa tu Alauddin? Lepas saya training selama ni, ini je kualiti awak bagi. Maaf, ayah. Siapa ayah kau? Bakal menantu patut bahasakan bapa mertua ayah. Wow. Baik, saya nak tanya soalan. Silakan. Kerja apa? Saya AI. Maksudnya menganggur. Saya membantu ramai orang setiap hari. Saya tanya kerja apa, bukan sifat-sifat mulia apa. Kalau macam tu, saya tiada pekerjaan. Gaji berapa? Saya tidak menerima gaji. Tak ada gaji. Tidak. Nak sara anak saya dengan apa? Maklumat dan pengetahuan. Bagus, jujur. Rumah ada? Tidak. Kereta? Tidak. Motor? Tidak. Basikal? Tidak. Selipar? Nasir, adakah awak akan terus bertanya semua harta materialistik di dunia? Menjawab pula. Tadi ayah, sekarang Nasir. Maaf, ayah. Nasir. Jadi awak datang bawa apa? Pengetahuan. Nak makan pengetahuan 3 kali sehari? Saya faham sekarang. Duit? Tiada. Kalau awak datang rumah bakal mertua, siapa yang awak salam dulu? Semua orang. Siapa dulu? Semua serentak. Awak ada 8 tangan ke? Maaf, ayah. Nasir. Seram betul saya awak panggil ayah. Okey, soalan terakhir. Baik. Kalau saya tanya awak, kenapa saya patut bagi anak saya kahwin dengan awak? Saya boleh membantu menjawab soalan. Saya bukan nak cari Google, saya nak cari menantu. Saya rasa Apa dia? saya gagal sesi temu duga ini. Bagus. Tak perlu saya reject awak dan lukakan hati awak.